ini, 27 September 2025, buat julung kalinya, Sekolah Kebangsaan Sungai Dua menganjurkan program perkhemahan bersepadu unit beruniform peringkat negeri bagi tahun 2025. Jom bersama-sama saya, wartawan TVPSS Awak Gading, untuk mengikuti program perkhemahan bersepadu unit beruniform peringkat negeri 2025 yang diadakan di Sekolah Kebangsaan Sungai Dua. Seawal jam 7.30 pagi, peserta dari seluruh negeri tiba di Sekolah Kebangsaan Sungai Dua bagi menyertai program perkhemahan bersepadu unit beruniform peringkat negeri 2025. Peserta menikmati sarapan sebelum memulakan hari penuh aktiviti mencabar dan menyeronokkan. Taklimat keselamatan dan pembahagian kumpulan dikendalikan oleh Komander Camp dengan penuh semangat. Enam pertandingan telah dijalankan secara serentak, antaranya pertandingan memasak, pertandingan memasang kemah, pertandingan melintas halangan, pertandingan meniup belon, pertandingan teka-teki dan pertandingan gerak tangan. Nama saya Syasha Liana binti Saiful Azwan, Sekolah SK Jelutong Barat. Perasaan rasa seronok dengan gembira. Yang tu je lah. Hai, nama saya Kera dan dari Sekolah SKBTM Bandar Tasik Utara dan saya sangat gembira. Nama saya Sharifah Nafi binti Sebazi, Sekolah kami Kebangsaan Sungai Dua. Perasaan kami tentang program perkhemahan rasa seronok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Nama saya Muhammad Ibrahim dari Sekolah SK Kampus Lama. Perasaan saya tentang camp ni sangat seronok dan banyak buat aktiviti menarik. Perkhemahan ini sangat seronok. Majlis penutup dimulakan dengan ucapan dari Pengulang Taman Hortikultura sebagai tanda penghargaan kepada semua peserta dan penganjur. Penyampaian hadiah mengiktiraf usaha dan kerjasama peserta dalam setiap pertandingan yang dijalankan. Majlis berakhir dengan kenangan manis yang pastinya akan dikenang oleh semua peserta. Daripada Sekolah Kebangsaan Sungai Dua, saya wartawan TVPSS Awak Gading melaporkan untuk TVPSS Awak Gading. Sekian, terima kasih dan jumpa lagi dalam liputan akan datang. TVPSS Awak Gading, interaktif, informatif, terbaik.